Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita ada di Kuala Kemamang. Geng-geng Felda Sertik ni nak kena sotong. Tengok sotong kena tak geng-geng ni. Dekat laut ni ada 15 player semuanya. Okay, so kita keluar pada pukul 5 petang. Okay, bot kita ni menggunakan enjin turbo Proses 23456. Turbo hull set TD04 air tak ada sini. Macam kancil turbo. Masing-masing menikmati otok-otok tu. Okay, Man? Okay. Ni pulut apa? Makan elok, makan elok. Makan. Ada otok-otok ni pulut apa? Mana kalau nak muntah kan dia boleh nak keluar. Otok-otok cantah. Tu dia. Kalau tidur garam terus tak berasa. Kawan. Okey, kita akan test candak Shopee. Okey, so ni candak Shopee Candak Shopee dia ada kepala ni. Ni candak Shopee dia. Okey, sampai dah dekat spot sotong Kata spot pertama, tapi ni spot sotong. Okey, nampak tu. Start bawah. Oi, acuk lagi tu. Atas ni yang bawah, yang original. Atas ni yang Shopee dia tak makan dia tak ambil. Dia ambil yang ni dulu. Dia ambil yang ni dulu. 15 kot 15. Okey, dia makan color purple pula geng. Purple. Color 23. Tu ada merah kuning 15. Dia tak makan 15, dia makan ni. Memilih kau kejap color ni, kejap color tu. Okay, so ni adalah teknik fish sotong kita buat sampai dekat dasar. Lepas tu naik lebih kurang dalam sedepa daripada air. Kita fish macam ni je. Kita fish, tunggu dalam 3-4 saat, tarik balik. Okay, bila dia berat tu bermaksud ada lah tu. Okay, tarik balik. Macam tu kita fish. Tarik. Fish macam fish slow jig Kalau joran yang ada action, kita main sotong pun tak penat. Okay, ni macam ni fish. Okay, biar fish. Kalau ada, dia akan berat ada lagi. Mangkal lagi 23. Apa? Okey. Dapat dah. Oi, dapat dah tu. Tengok. Oh, ada ikut Ui, 2-3 ekor. Tu. 3 ekor nampak tu. Penuh tu. Ui, takut dia ikut. Dia ikut yang kawan. Dia ikut. Dia ajak kawan-kawan dia datang alang. Angkat satu. Ni tepat ni kalau. Okey. Mantap. Okey, suasana malam kita. Malam. Masing-masing gasak Gasak. Layak je lah. Semua color apa kepala nombor 15 Ni 19. 23 purple. Dah Hang out. Tarik tak? Tak rasa benda tak? Tak rasa. Alah, curut. Kena beli lah. Jarum. Gasak. Selumbur je ada Ni. Sampai bertimpul. Ada lagi. Aju gila. Sopai man. Dia buat macam main pating tu. Macam ni. Bisik main. Tak ada. Ada. Tengok dorang. Ada. Okey. Kali ni Berjaya. Belakang.
Tak tak depan jadi oh. Oh. Aduh, awak lain milih sini. Apa nama ni? Ya, Pak dah letih. Lega dah. Okey. Baik. Jagung. Mari. Ada. Nak catang dia. Dia color 15. Color 19. Oh, 19. Bagi. Mainan dia macam mana tu? Lawan tu. Okey. Double strike. Ni 2 ekor kan? 23 makan. 15 makan. Dia main bawah ni tu. Dia main bawah je. Kita gantung bawah je. Ni sotong kita ke anjing ke? Tak, dia belalai dia pendek. Ya. Dia ada dua. Kita dia panjang sikit. Air dia. Buat umpan boron tu. Octopus. Okey geng, dia tak makan stick geng. Stick yang ni dia tak makan. Malam ni dia tak nak. Kita cuba nombor 31. Kita cuba nombor 28. Okay, kita press ni. Langsung dia tak makan stick. Yang ini boleh tahan. Tu nampak tu. Tu. Dia makan tu. Okay, stick Yamashita tak menjadi malam ni. Kita tukar stick Yamashita. Royal Jury tu kita pakai ni ya. Tamak tu. Color color merah putih ni. Ekor ni orang bahan tu. Ni ekor ni. Makan warna purple geng. Pukul 11.30 dia makan warna purple. Tu tak makan lagi, color baru tak makan lagi. Purple ni boleh makan dah. Okey. Color belang-belang pun menjadi geng. Jadi juga kalau dia ada dia makan. Okey. Bunyi berat okey. Orang Tenggiri. Berapa ekor ni? Berapa ekor? Padam dua-dua faham. Color 31 28. Mantap. Okey, cara-cara kita nak candak sotong senang je. Kita gantung je. Okey. Kita turunkan. Okey, turunkan sampai ke dasar. Okey. Turun sampai ke dasar. Okey. Okey, kita turun sampai ke dasar. Tengok Okey, tutup. Kita dah rasa kat mana kan? Okey. Kita naik lebih kurang dalam satu karau, satu depa daripada air. Okey. Lepas tu kita gantung. Kita gantung saja. Okey. Tengok start macam mana. Ni pun kita gantung. Ada lagi seekor. Faham punya teknik mancing sotong. Candak sotong macam mancing udang. Dia ada 1 joran, 2 joran, 3 joran, 4. Dia seorang 4 style udang. Ni sotong udang namanya. Sebab tu gasak tengok dia. Ni. Tengok segar-segar tu. Dia pakai spek lebeng tu. Tu mata dia. Tu. Tahu sotong makan macam mana? Tu. Tu. Kalau kita akak je ni, tarik, nampak tak tu?
Oh, belok. Oh, dah dapat dah tu. Kita kena ribut malam ni. Ada hujan, ada ribut. Semoga baik-baik je. Hujan dah turun dah ni. Dah ada tekong yang rajin, tak berhenti-berti saut potong tadi. Saut. Kau ni main saut. Ni dia mancing dulu. Dia saut. Okey, set kita banyak dah ni. Dalam. Oh. Tengok rekod dah. Bau bubur. Bau bubur ni. Nantong banyak ni dah ni. Tu. Oi, sukutong dah ni. Sukutong dah ni. Oh. Tak. Lain masih tidur. Pukul 4 pagi. Malam bekerja. Tekong masih tak berhenti-berhenti tu. Biasa dengar tekong tidur kan. Tekong saut dia tadi saut. Tekong ni rajin kan. Berdenyut tu. Berdenyut orang tu. Berdenyut orang pagi ni. Pagi ni sotong tak ada. Abang tak masuk lagi. Ikan. Oh, ikan kerong banyak. Oh, ikan kerong. Gemuk-gemuk ikan kerong. Ngalah. Oh, oi. Ikan apa kali ni? Ikan apa kali ni? Ikan apa? Apa? Oh, ikan tambak. Hey! Merah. Oh, merah besar dia dapat lipar dia. Saya 2 kilo guys. Mana? Baik. Dah semua. Lucut. Dah satu. Buat video lah. Bayar 250 untuk tidur ni sedap tidur hotel ke duduk atas bus. Sedap duduk atas bus tau. Tengok ni, inilah lelaki 250 pilihan duduk hotel dengan dalam bus. Dalam bus menjadi pilihan. Bukannya hotel, atas bus. Okay, maka berakhirlah tweet kita pada kali ini. Kita dah sampai dekat jeti dah.
Jam 12 dah sampai. Oh, ikan siap. Oh, oi. Merah ada, tambak ada. Hasil banyak kita ni. hasil pertama kali. Mana yang besar? Mana yang besar? Aku cari tak jumpa. Mantap. Jarum sikit kita dapat jarum. Oh ni ha. Janggut hilang aku berumpai. Kena potong. Kena potong. Kita nak timbang kita nak tengok trip pertama kita ni berapa kilo. Kita akan timbang dulu. Timbang. Tengok berapa kilo. Ekor pertama kita 20 kilo Ekor pertama kita 20 kilo. 20 kilo. Okey. Aku 45 26. Jadi 46 kilo. 46 kilo. Dua bakul 46 kilo. Ni Zaki baki ikan. Ada tambak merah.